Cara untuk set auto top up sangat mudah. Let's go. First, login masuk app Stonewall. Second, klik top up dan isi berapa jumlah top up yang anda nak. Untuk kali pertama, anda kena top up dulu. Untuk bulan seterusnya, barulah sistem akan auto top up. Ketiga, dekat bahagian payment method tu, pilih credit card dan pastikan tick button save card ni ya. Kalau tidak, nanti tak boleh nak set auto top up. Keempat, masukkan maklumat kad kredit ataupun kad debit anda dan teruskan buat payment seperti biasa. Transaksi ini akan dikenakan cas 2%, tapi sekali sahaja. Pada bulan yang seterusnya, tiada extra charge dikenakan. Siap anda akan dapat free cashback 5%. Yang kelima, bila top up dah selesai, pergi dekat Wow Cash dan klik auto top up. Tekan agree and continue. Next, pilih nombor anda dan tick dekat kotak tu. Yang terakhir, pilih berapa hari bulan yang anda nak sistem auto top up kan. Cadangan saya, letaklah hari bulan yang mana gaji anda dah masuk masa tu dan pilih reload amount. Cadangan saya, letaklah jumlah ikut plan yang anda nak langgan. Kalau anda nak langgan plan FU50, pilih top up 50 dan tekan save setting. Saya sangat-sangat cadangkan anda untuk set auto top up supaya hidup anda senang. Tak payah fikir dah pasal terlupa top up, internet pula tiba-tiba tak ada. Memang stres. Setiap kali sistem auto top up, anda akan dapat cashback dan takaful anda akan sentiasa dalam keadaan aktif.